Mukminin. Semenjak turun saja surah itu, Nabi SAW berusia 60 tahun, dan sepanjang tempoh masa 3 tahun 60 sampai 63, baginda Rasul SAW memperbanyakkan membaca satu doa di dalam sujud dan juga di dalam rukuknya. Satu doa yang Nabi SAW baca ketika rukuk dan ketika sujud. Apakah doa tersebut? Zikir yang dibacakan oleh Nabi SAW dalam rukuknya dan dalam sujudnya. Sehingga satu hari ditanya oleh Aisyah Ummul Mukminin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lima tuksir?" Wahai Rasulullah, aku dapati kenapa engkau memperbanyakkan membaca doa ini di dalam rukuk engkau dan di dalam sujud engkau. Kata Nabi SAW, sesiapa yang telah sampai kepada penghujung usia, iaitu 60 tahun, maka hendaklah mereka memperbanyakkan baca doa ini kerana mereka sedang menuju kepada kematian ataupun dah berada pada penghujung usia. Apakah doa dia? Doanya saya kira mungkin simple saja, senang. Saat lagi kita pakat baca ramai-ramai. Mudah-mudahan kita dapat ingat dan kita jadikan kelaziman kita bila waktu rukuk dan juga waktu sujud. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW, kita tutup dengan doa ni. Apa dia doa dia? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Baik, kita ulang, kita baca sama-sama. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Baik, itulah doa yang Nabi SAW baca bila diperbanyakkan dia baca waktu rukuk dan waktu sujud. Bila ditanya kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, aku memperbanyakkan baca doa ini sebab apa? Kerana dia kata, aku telah pun berada pada penghujung usia. Siapa pun yang berada pada penghujung usia, hendaklah diperbanyakkan membaca doa tersebut.